Kalau dulu kita beli emas simpan bawah tilam, sekarang emas tu dah ada dalam bentuk digital. Tapi bolehkah kita percaya Tether Gold atau XAUT ni betul-betul disokong emas sebenar? XAUT ni stablecoin keluaran Tether, syarikat sama yang buat USDT. Setiap satu XAUT tu kononnya disokong oleh satu troy ounce emas tulen 99.99% yang tersimpan dalam peti besi di Switzerland. Nilai XAUT ikut harga emas dunia, bukan macam USDT yang ikut USD. Token ni boleh dipindahkan atas blockchain Ethereum ERC20 dan Tron TRC20. Jadi senang je kalau nak jual beli atau pindah antara wallet. Kalau rasa nak semak, pemilik XAUT boleh verify nombor siri jongkong emas yang disimpan tu. Antara kelebihan utama XAUT, ia jadi pelindung inflasi. Sangat cair, maksudnya senang nak tukar jadi duit dan semua transaksi boleh jejak sebab atas blockchain. Tapi apa yang power pasal XAUT ni, dia gabungkan nilai tradisi emas dengan teknologi moden blockchain. Orang biasa pun boleh mula melabur emas tanpa perlu simpan jongkong berat kat rumah. Cuma ada juga isu. Ramai masih ragu tentang audit Tether. Betul ke semua emas tu wujud? Lagi satu, harga emas pun kadang naik turun, tak sentiasa stabil. Macam beli jongkong digital, tapi kalau harga emas jatuh, dompet pun boleh rasa berat.